Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana bertayamum dengan debu-debu pasir. Pertama sekali kita pastikan debu-debu pasir kita bersih daripada sebarang najis. Setelah debu-debu pasir setelah kita sediakan, pastikan debu-debu pasir itu dibahagikan kepada 4 bahagian. Saya potong kepada 4 bahagian. Bahagian 1, 2, 3 dan 4. Mari sama-sama kita mulakan untuk bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis salah lillahi ta'ala. Sajaku bertayamum bagi menggantikan air wuduk kerana Allah Ta'ala. Amin. Pertama, pastikan tangan kita tidak ada sesuatu benda asing yang menghalang untuk kita menepuk tangan di atas debu tanah. Bismillah. Setelah debu yang kita lekatkan di tangan, kita nipiskan di tepi. Setelah debu dinipiskan, pastikan kita niat daripada kepala, ujung dahi sehingga di bawah dagu. Setelah kita selesai untuk debu di muka, kita teruskan dengan menepuk pada petak ketiga dan keempat yang masih lagi belum digunakan. Bismillah. Kita nipiskan semula debu yang kita ni. Mulakan dengan tangan kanan dan jari juga dibahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian jari dengan bahagian tapak tangan. Bismillah. Sehingga di atas siku barulah kita masuk. Dan jangan diteruskan sebab debu yang di tangan kanan belum digunakan untuk tangan kiri. Alhamdulillah. Setelah selesai, kita bersihkan semula debu tayamum dan kita boleh untuk memulakan solat.